Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam usahawan dan salam tekun entrepreneur. Jadi hari ini macam biasa untuk program Jom Sembang #bukan sembang kari. Dan pada hari ini kita bawakan special khas kepada anda semua. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk share, like untuk bagi makluman kepada usahawan-usahawan lain. Jadi untuk hari ini kita akan bersama dengan pihak Perkeso, wakil daripada Puan Mastura. Dengan tajuknya Bila Kejayaan Terhenti, Usahawan Jadi Solusi. Jadi sebelum kita nak start kita punya program pada ini, kita nak boleh perkenalkan diri, Puan? Okey, basically saya Mastura daripada bahagian perkhidmatan pekerjaan Perkeso, sistem insurans pekerjaan lah. So basically saya daripada unit focus group ataupun PASASA dan juga keusahawanan. So kalau apa-apa berkenaan dengan keusahawanan, nak develop micro dan sebagainya adalah di bawah tanggungjawab unit kami lah. Yep. Dah berapa lama Puan dekat di dalam Perkeso sendirilah? Okey, dalam Perkeso saya almost 5 years, okay, 5 tahun dah. So dalam unit keusahawanan ni baru tahun ni lah. Tahun ni. Yep. Okey, baik. Jadi mungkin sebelum tu macam saya cakap, jangan lupa untuk like dan share kepada usahawan-usahawan lain. Sebab untuk makluman Puan, memang kita buat live di dalam dua social media, untuk Facebook dan juga TikTok lah. Jadi untuk kita tanyakan soalan yang pertama kepada Puan Mastura, mungkin Puan boleh kongsikan secara ringkas lah mengenai unit pembangunan usahawan di bawah Aspire, dan mungkin apa itu Aspire dan bagaimana nak bantu golongan usahawan di dalam Malaysia ni, Puan. Silakan, Puan. Okey, pertama kali saya nak ucap terima kasihlah pada Tukun sebab jemput Perkeso hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang usaha Perkeso dalam membangunkan orang kata keusahawanan melalui inisiatif di bawah bahagian perkhidmatan pekerjaan. So tadi berkenaan kita balik semula pada soalan di mana apa peranan ataupun fungsi unit ataupun sub unit bagi keusahawan ni. So sebenarnya kalau saya nak ceritakan sikit tentang sejarahnya, bagaimana ianya bermula. Boleh ke? Boleh, silakan. Okay, set. So kalau kita imbas kembali sejarah bagi tertubuhnya sub-unit keusahawanan ni dalam bahagian perkhidmatan pekerjaan sebenarnya lahir daripada keperluan kami di lapangan. So semasa kami membuat kebolehpasaran dan sebagainya, terdapat beberapa soalan daripada pencari kerja itu sendiri, di mana mereka ni tak ada motivasi ataupun mereka tidak tahu nak ke mana ataupun terlalu lama menganggur dan mereka berhasrat untuk menjadi usahawan. So di situ kami bermula dengan menjalankan satu program asas keusahawanan. So dan dekat sini dan kita buat satu sesi percubaan ataupun pilot test pada tahun lepas di setiap negeri, tapi pada kali tersebut kita buat sekali saja di satu negeri. So pada tahun ni kita kembangkan lagi dengan kekerapan sebanyak 6 kali di seluruh Malaysia supaya lebih ramai peserta berpeluang untuk menyertai program asas keusahawanan ini, dan daripada situ jugalah tertubuhnya sub-unit keusahawanan di bawah Aspire yang juga peranannya bukan sahaja sekadar melatih tapi juga membimbing peserta lah dari peringkat awal sehingga mereka orang kata betul-betul stabil sebagai usahawan. Kami susun program ni secara berstruktur. So kita ada 6 modul. So bermula daripada latihan asas selama 2 hari. Kita ada bimbingan pitching, kita ada pemahaman mengenai aliran tunai, kita ada pendaftaran perniagaan sehinggalah kita bawa mereka-mereka ini kepada rakan-rakan sejik kita yang mungkin menawarkan lagi pekerjaan-pekerjaan atau bukan pekerjaan, menawarkan lagi khusus lanjutan kepada mereka. So kami sebenarnya berhasrat untuk memainkan peranan penting dalam membina semula orang kata golongan-golongan atau golongan sasar ataupun cari-cari kerja yang mana mereka bermotivasi untuk menjadi usahawan lah. Yep. So basically sikit-sikit lah pengenalan berkenaan dengan dia sebab kita punya program pun sejam je. Kalau betul. Macam ni dia biasa lebih daripada mungkin sehari mungkin. Untuk cerita sejarah tu saya rasa kita boleh cerita selama seminggu. Seminggu. Kita buat training, kita buat ini pengenalan macam bengkel lah. Macam bengkel. Bagus-bagus. Jadi untuk mungkin soalan yang seterusnya, nak mengatakan apakah mungkin ada objektif utama tentang My Futurepreneur dipanggil My Futurepreneur ni, dan adakah dia ada golongan-golongan sasaran yang diperlukan daripada pihak Perkeso? Okey.
Okey, program My Futurepreneur ni sebenarnya kita reka khas untuk bantu mereka yang ingin beralih daripada kerjaya kepada usahawanan. Objektif ini adalah untuk kita memberi pengetahuan asas keusahawanan kepada mereka dan membina keyakinan agar peserta-peserta ni dapat menjana pendapatan mereka sendiri. So basically kita sasarkan kepada golongan sasar yang mungkin kehilangan pendapatan ataupun hilang pekerjaan, tiada pendapatan tetap ataupun terkeluar daripada sistem pekerjaan formal itu sendiri. So termasuklah belia menganggur, ibu tunggal, penerima faedah-faedah di bawah perkeso sendiri dan juga golongan veteran. Termasuklah bekas banduan sebenarnya. So kita tengok betapa luasnya golongan sasar bagi program keusahawanan ini sebenarnya lah. Saya tertarik dengan sebenarnya tentang yang bekas banduan tu tadi. Mungkin daripada segi puan sendiri ada pengalaman sikit yang boleh nak share kepada usahawan-usahawan tentang bekas-bekas banduan ni pun. Okey, kalau bekas-bekas banduan ni sebenarnya hasrat kami nak mulakan daripada tahun lepas lagi sebenarnya. So kami mungkin dari tahun lepas kita buat pilot, kita bawa lagi ke tahun ini di mana kita nak bangunkan bekas-bekas banduan ni di mana mereka sebenarnya di dalam penjara tersebut dah dapat latihan dah. Contoh tuan kita ada latihan menjahit, kita ada dia orang ni ada pengalaman memasak, dah jadi chef pun dalam penjara tersebut. Bakers dan juga mereka orang kata dah ada pengalaman buat baju korporat dan sebagainya. So daripada pengalaman tu kami nak gunakan ataupun pengalaman mereka tu untuk dijadikan keusahawanan bila mereka keluar. At least mereka ada second chances atau peluang kedua. Seperti yang tuan bagi tahu semasa di luar konti ni tadi kita cakap berkenaan dengan peluang kedua kepada banduan tersebut. So kita berhasrat untuk bersama-sama tekun. Mungkin kali ni kita bersama lebih orang kata lebih agresif untuk membantu banduan bekas-bekas banduan di luar sana lah. Baik. Mungkin yang untuk yang ni kita akan bincang selepas lah. Kan? Mungkin ada kerjasama mungkin lepas ni. Okey puan, jadi untuk kita balik pada soalan tadi kepada modul dalam My Futurepreneur ni saya difahamkan konsep dia sangat menyeluruh. Betul puan Jadi bagaimana modul untuk seperti business pitching dan pengurusan kewangan ni dapat membantu usahawan ni lebih bersedia dalam dunia perniagaan sebenar puan? Boleh kongsikan sikit? Okey, tadi tuan pun bercakap berkenaan dengan modul yang menyeluruh. So sebenarnya modul yang kita sediakan ni adalah secara menyeluruh ataupun model latihan yang kami rancang bersama-sama dengan rakan secik adalah memang basically secara inklusif. Dan kita tak ajar secara teori semata-mata, tapi kita fokus kepada kemahiran praktikal yang kita rasa boleh terus digunakan. Dan antara model yang kita gunakan adalah seperti yang saya cakap tadi mulai soalan yang pertama, kita ada modul digital, kita ada modul pengurusan kos inventory, kita ada pendaftaran SSM, kita ada pengurusan kewangan bersama dengan AKPK, kita juga ada asas perniagaan dan juga kemahiran jualan ataupun pitching. Kenapa kita ada kemahiran pitching? Saya rasa saya kat sini semua tahu kalau kita nak menjual sesuatu tu kita pandai bercakap. Kalau kita tak pandai bercakap, saya rasa agak sukar untuk kita pasarkan produk-produk kita. So salah satu yang kami tekankan juga dalam program asas keusahawanan ini adalah kemahiran menjual, kemahiran pitching dan sebagainya lah. Untuk kita tingkatkan lagi usahawan ni supaya mereka ada sedikit orang kata ilmu untuk bagaimana mereka nak tarik perhatian audiens ataupun nak cari, kalau tengah buat live kan, macam mana kita nak tarik viewers. So dengan cara kemahiran menjual atau kita dengan cara pitching tersebut, itu adalah salah satu kaedah untuk mereka tarik orang untuk melihat ataupun mereka menjual barangan mereka lah ataupun produk mereka. Jadi kita boleh secara asas je lah. Program ni bukan saja macam puan cakap teori saja. Jadi dia sangat-sangat berguna untuk nak melatih skill dan meningkatkan skill sendiri kepada usahawan. Betul? Betul. Hari ni pun saya rasa kita berdua pun ada satu kena berlatih. Ya, betul. Kan? So kalau untuk mereka yang baru mikro ni sebenarnya memang sangat perlukan sedikit pendedahan bagaimana mereka nak jual barangan tersebut. At least naiklah sikit. Betul. Diorang mereka lah jualan produk. Bagus. Dan untuk program ni pun saya difahamkan dia dijalankan secara bersama untuk 2 hari. Mungkin daripada boleh tak puan kongsikan macam mana sambutan untuk selama program ni sedang berlangsung lah mungkin di negeri-negeri yang pernah dijalankan puan? Boleh kongsikan? Okey. Pada tahun ini sahaja setakat bulan Mei
bulan Mei lah, pertengahan awal bulan Mei, sebenarnya kita dah ada lebih kurang 809 orang peserta tahu, seluruh Malaysia. 890? Ya, peserta. 2025 saja? Sahaja. Okey. Itu sahaja dengan melalui 44 program asas keusahawanan kita. So kita ada rakan-rakan sejik kita yang membantu mencari peserta-peserta, antaranya veteran-veteran. So ramai mereka ni yang nak jadi usahawan, nak tahu macam mana nak jadi usahawan. Dan kita ada juga peserta-peserta daripada golongan-golongan orang kata daripada belia. Kita ada juga peserta-peserta daripada ibu tunggal, persatuan-persatuan. So mereka seronok bila kita melalui Perkeso ni kita adakan program asas keusahawanan, dan yang paling menariknya adalah percuma. Kita tak ada kenakan apa-apa bayaran sekali, dan mereka seronok sebenarnya 2 hari tu nak kena orang kata 6 modul. Kalau kat luar dia mereka kena bayar, tapi melalui Perkeso secara percuma sahaja, sebab kita nak benda tu sampai kepada mereka sebenarnya. Jadi dengan usahawan-usahawan di luar sana dah lah percuma, lepas tu sangat-sangat cakap boleh dipercayai lah. Betul. Dia bukan mana-mana yang scammer. Jadi mungkin selepas ni boleh pergi direct kepada website Perkeso. Tapi macam mana nak pergi, kejap lagi kita akan kongsikan. Boleh buat Jadi dan last pernah buat yang saya dimaklumkan juga di Melaka, betul? Last buat di Melaka. Mungkin di Melaka sambutan dia sangat-sangat luar biasa, Wan. Okey, di Melaka sebenarnya saya sendiri turun di lapangan dan saya terkejut dengan sambutannya. Selalunya kalau macam kita orang buat mungkin dalam satu sesi tu mungkin dalam 50 atau 44 orang kan. Tapi kali ni satu dewan yang besar penuh. Dan ramainya daripada orang-orang yang berumur dari kalangan 40 tahun ke atas. Dan juga daripada umur 35 tahun ke atas, yang mana mereka sangat-sangat berminat untuk tahu macam mana nak jadi usahawan ni. Dan yang menarik juga, ada juga golongan-golongan OKU yang datang pada hari tersebut. So OKU tersebut adalah daripada pusat rehabilitasi kami, di mana kami memberi peluang kepada golongan-golongan dalam proses rehab ni untuk menjadi usahawan. So basically benda yang berlaku di Melaka itulah salah satu contoh yang kami boleh mungkin banggakan, sebab ramai yang datang dan sampai saya sendiri kena buat orang kata satu meja khas untuk jadi personal coaching dekat belakang. So kalau macam ada coaching coach dekat depan tu, saya dekat belakang pun ada juga, macam dia kata ada lagi soalan-soalan ada lain. Ada 2-3 sesi ada. Betul. Saya sendiri jadi coach dekat belakang lagi. Itulah yang sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan Melaka lah, program di Melaka. Okey, baik. Mungkin ada syarat-syarat dia Puan. Mungkin berapa umur dia ke? Okey, basically untuk syarat bagi program asas keusahawanan ni sebenarnya taklah terlalu rigid ataupun ketat. Sebenarnya mungkin kita sasarkan pada mereka yang nak mulakan pekerjaan, mulakan keusahawanan. So kalau contoh mereka daripada mikro, yang itu yang kita nak bantu. Dan juga kalau boleh mereka tak ada pengalaman berkenaan ataupun tak ada basic macam mana nak mulakan perniagaan. So tak ada sangatlah syarat-syarat dia. And then kalau boleh mereka yang betul-betul nak mulakan perniagaan tu tak ketat lah. Program-program bawah Perkeso ni dia tak kita ketat, sebab kita nak kalau boleh kita punya objektif tu sampai kepada rakyat sebenarnya. Terutamanya kalau, tapi untuk program di bawah Cakna Prihatin dia ada syarat dia. Pendapatan kena di bawah 1,500 naik ke bawah lah. Itu yang di bawah Cakna Prihatin lah. Cakna Prihatin ni sebenarnya dengan kerjasama dengan Tabung Haji, menggunakan dana wakalah, yang itu kita mensasarkan untuk orang berinsurans di bawah program Return to Work yang nak kembali bekerja lah. Jadi untuk yang kita fokus untuk yang My Future untuk yang Future Planner ni, asalkan untuk usahawan lah. Asalkan berusahawan dan keinginan untuk berniaga. Dia nak mulakan nak start up. Kita tak nak macam yang dah berjaya tu nak join. Saya rasa dia orang pun bosan. Benda ni dah ada dah. So kita nak mulakan dengan orang yang baru nak mulakan perniagaan, mungkin dah ada perniagaan kecil-kecil tapi tak ada basic knowledge. So mungkin boleh join program My Futurepreneur di bawah Perkeso ni. Mungkin Puan Mastura boleh bagi tahu selepas program asas ni, mungkin adakah apa bentuk sokongan lanjutan yang ditawarkan sendiri oleh Perkeso melalui agensi lain ke yang mungkin untuk bagi usahawan ni untuk terus berkembang? Okey, sebenarnya kalau Perkeso kami hanya melaksanakan program asas keusahawanan saja, tapi
memandangkan orang kata sambutan tu sangat orang kata meriah, sangat orang kata sangat sambutan yang sangat baik. So kami dengan kerjasama rakan-rakan sejid kami, antaranya Tekun antaranya Tekun, kami akan memanjangkan hasrat ataupun peserta-peserta yang berpotensi kepada rakan-rakan sejid kami untuk mendapat nasihat, khidmat nasihat lagi, orang kata perkhidmatan lanjutan daripada rakan sejid sendiri. Sebab kami percaya agensi-agensi ataupun di bawah Tekun sendiri dia ada lagi betul orang kata perkhidmatan lanjutan yang lebih intensif berbanding Perkeso sendiri. Basically kami adalah background dia hanya orang kata untuk menempat kepercayaan berkenaan dengan perlindungan dan sosial dan sebagainya. Tapi kami dengan adanya sokongan rakan-rakan sejid ini lagi memperkukuhkan lagi program lanjutan lah. Dan juga sebenarnya di bawah dana wakalah Cak Na Prihatin kami ada program lanjutan. So yang itu hanya terhubung kepada orang berinsurans sahaja. Yang itu tak dipanjangkan kepada usahawan-usahawan luar kecuali dia di bawah orang berinsurans sahajalah. Yang itu baru ada apa tu orang kata proses lanjutan ataupun pelatihan lanjutan daripada Perkeso. Sebenarnya di bawah Perkeso sendiri ada banyak program-program untuk latihan keusahawanan kan. Jadi tak apa, mungkin hari ini kita fokuskan kepada itulah My Future Job dan juga selain pada My Future Job, apa yang saya dimaklumkan juga tentang skim sistem keselamatan sosial pekerja sendiri, pekerjaan sendiri, iaitu SKSPS. Betul? Dah terbelit-belit nak sebut ni. SKSPS. Tolong pendek dia SPS sebenarnya. Itulah SPS kan. Okey, alright. Mungkin daripada untuk yang skim ni, mungkin Puan boleh ceritakan lebih lanjut sikit yang mana untuk usahawan ni kepentingan untuk mencarum di bawah skim ni. Boleh Puan? Okey, sebenarnya dari bawah Perkeso kita banyak akta ataupun kita ada akta 4. Kalau kita bercerita pasal bencana pekerjaan, kita ada akta 4. Kita bercerita tentang akta 839, itu adalah untuk seluruh rumah, khas untuk wanita sahaja. Kita ada juga akta 800 which is daripada akta saya lah, saya berada dalam akta tersebut, itu akta sistem insurans pekerjaan. Dan bila kita bercerita berkenaan dengan sistem keselamatan sosial pekerjaan sendiri, itu nama penuh dia SKSPS tersebut, itu adalah untuk akta orang khas untuk orang yang bekerja sendiri. So sebenarnya akta ini ataupun skim SKSPS ini adalah sangat penting bagi melindungi usahawan-usahawan di luar sana. Sebenarnya untuk tahun ini kita ada insentif daripada kerajaan di mana kita ada SPS padanan caruman. SPS padanan caruman ini adalah telah ditanggung sebanyak 70% oleh kerajaan di bawah pelan yang kedua, iaitu untuk caruman pelan kedua ni kita ada 232, tapi 232 ataupun 282 mereka hanya perlu 70% saja bayar. So sebanyak RM46.60 saja yang mereka perlu bayarkan untuk dapat padanan caruman ini. So kami punya golongan asas adalah semua pun usahawan-usahawan termasuk SPS Jaja, SPS OKU dan sebagainya lah. Dia ada banyak-banyak kategori dan mungkin semua usahawan-usahawan yang ada hari ini boleh melayari laman web Perkeso, cari orang kata FAQ skim pekerjaan sendiri dan tahu lebih banyak lagi apa faedah-faedah yang kita boleh dapat melalui skim pekerjaan sendiri inilah. Jadi bukan saja mungkin saja online tapi kalau nak pergi direct kepada cawangan yang terdekat pun boleh. Lagi senang sebenarnya. Boleh bayar, bawa duit terus bayar, terus carum, selepas minit selepas tu terus dilindungi. Dia tak ada tempoh matang, dia terus dilindungi. Setahun. Dia akan setahun. Kalau contoh dia mencarum pada bulan Disember, 31 Disember dia akan dilindungi, 31 Disember tahun 2025 dia akan dilindungi sehingga 31 Disember tahun 2026. Dia konsep dia adalah kredit lah. Kredit dia bayar hari ini, dia akan dapat perlindungan pada hari ini juga. Jadi mungkin salah satu juga adalah program Cak Na Prihatin yang saya sebut tadi. Pun nampak cakap sangat menyentuh hati sebenarnya kan. Jadi untuk mereka yang tidak kembali kerja akibat dengan bencana semua, boleh tak nak tahu proses pemilihan penerima dan jenis bantuan yang disediakan lah secara lebih terperinci?
Okey, sebenarnya program Cakna Prihatin ni adalah satu program yang diwujudkan khas untuk mereka yang mengalami hilang upaya kekal ataupun dalam nama pendeknya HUK lah, akibat bencana pekerjaan dan tidak lagi boleh bekerja seperti biasa. So permohonan boleh dibuat oleh pegawai Perkeso melalui sistem yang kami sediakan di dalam Perkeso punya laman web lah, dan kriteria permohonan termasuklah pendapatan haruslah 1,500 dan ke bawah, dan tidak lagi bekerja dalam sektor tidak formal atau pernah hilang pekerjaan akibat bencana pekerjaan tadi lah. Kalau contoh kemalangan, dia tak boleh balik kerja, so dia punya kriteria adalah salah satu yang tadi saya sebut lah. So kita akan ada sesi interview, kita akan perlukan semakkan dokumen seperti kad pengenalan, lesen niaga ataupun sijil khusus keusahawanan, ataupun dia pernah ada bukti caruman SPS dan sebagainya. Dan kalau layak, bantuan ini kita akan berikan dalam bentuk peralatan. Contoh kalau diminta peralatan seperti peti ais ataupun mesin pengadun tepung dan sebagainya, Perkeso akan pertimbangkan, kita akan bawa kepada jawatankuasa pemilihan, dan dari situ baru kelulusan akan dikeluarkan, dan orang kata tawaran akan dikeluarkan kepada pemohon tersebut untuk Cakna Prihatin. Tapi yang seperti saya cakap tadi, Cakna Prihatin ini kita buat masa ini kita sasarkan kepada orang berinsurans, dan kita akan buka, dan berita menariknya kita akan buka kepada pencari ataupun kepada usahawan-usahawan di luar sana yang mungkin dalam kategori yang saya sebut tadi, pendapatan di bawah 1,500 dan ke bawah lah. Kita akan buka juga sebenarnya. Cuma pada masa sekarang kami jalankan untuk orang yang di dalam kategori hilang upaya kekal dulu. Jadi mana kata Perkeso sekarang ni pun kita target kepada semua lah. Asalkan anda adalah orang usahawan lah kira. Yes, betul. Okay, jadi soalan seterusnya Puan, mungkin daripada segi platform untuk menjaga, bagaimana Perkeso bantu usahawan kecil untuk mendapatkan ruang dan peluang seperti Carnival Kerjaya atau kolaborasi dengan agensi lain? Okey, basically Perkeso kita ada banyak karnival sebenarnya, and then pada tahun ini kita akan laksanakan satu karnival My Future Job dan keusahawanan dengan kerjasama agensi kerajaan sebenarnya. So dengan orang kata platform yang kita boleh sediakan, kita akan sediakan booth kepada usahawan-usahawan di sana yang mana mungkin mereka nak jual produk semasa karnival tersebut. Kita percaya macam agak klise kan, pergi Carnival Kerjaya, pergi interview dan sebagainya, tapi kali ini untuk karnival khas keusahawanan kita akan bawa usahawan-usahawan, mereka boleh pasarkan mereka punya produk dan sebagainya. Dan salah satu produk yang kami galakkan mungkin dari segi nak jual makanan, jual produk dan sebagainya pada hari tersebut lah. So kita nantikan, kita akan war-warkan. So kita akan mohon juga bantuan daripada Tekun untuk war-warkan program ni pada masa akan datang lah. Dan booth lain sebenarnya kita kami dalam usaha bersama dengan agensi tertentu di mana kita sediakan booth percuma kepada usahawan yang kita dah pilih juga. Sekarang ni dalam perancangan berapa hari bulan? Mungkin ada tarikh-tarikh, ada tempat di mana? Okey. Kita bagi hint sikit. Bagi hint Okey, sebenarnya saya tak berani nak bagi hint sebab ni kadang-kadang kalau kita bagi tarikh ataupun bulan tu nanti kita akan mungkin dianjak atau pergi ke depan, tapi kita akan jalankan daripada bulan dijangka akan dilaksanakan daripada bulan Jun sehingga bulan September lah. Yang itu dalam range perancangan, sebab sekarang ni kita dah mula buat merangka kita persediaan dan sebagainya lah. Dan cuma cabarannya sekarang ni kami nak cari usahawan-usahawan di luar sana yang nak join program ni nanti. Secara besar-besaran ni tahu di peringkat kebangsaan sebenarnya. Dia buat sekali ke atau dia sekali untuk yang besar ni. Jadi jangan lupa untuk stay tune dengan Perkeso juga tengok apa-apa maklumat. Tak pun tanya sikit pada pegawai-pegawai Perkeso. Betul. Jangan lupa, Kati tadi Tekun dekat jangan lupa share, like dan sebagainya. Jangan lupa pergi juga dekat laman web My Future Job. Kita pergi dekat state, pilih dekat state kita ada career fair tu kita boleh state pilih state tersebut, kita akan ada poster dan nantikan poster-poster yang berkaitan dengan keusahawanan. So tapi dalam untuk program yang tadi tu, kita program asas keusahawanan juga pun boleh dapatkan daripada info di situ sebenarnya, My Future Job.
Okay, baik. Jadi itulah kalau saya nak bagi nombor Puan Masura nanti takut orang kacau. Jadi boleh pergi direct kepada sana. Yes, kita ada laman web kita lah. Tapi untuk senang juga kita ada apps tau sekarang, MyFutureJob. Very simple app, lagi mudah dan sebagainya. Kita boleh cari dekat situ juga sebenarnya. Boleh download dekat App Store dan juga kita ada Google Store. So kita boleh dapatkan apps MyFutureJob dekat situ saja. Lagi dekat sebenarnya. Kalau dekat kita kena buka phone dan sebagainya, kita tekan MyFutureJob sebagainya, tapi kalau melalui apps tu kita dah boleh log in dan kita cari info melalui app tu sendiri. Baru launching je. Di hujung jari di hujung jari. Tapi pastikan di internet lah. Yes. Wajib. Okey, dan seterusnya mungkin kadang-kadang usahawan juga perlukan pekerja untuk bantu operasi. Mungkin dapat bagaimana Perkeso melalui perkhidmatan pekerjaan boleh membantu mereka dalam hal seperti ini, Puan? Okey, mana-mana usahawan yang memerlukan platform-platform untuk cari pekerjaan, mungkin nak cari pekerja, orang kata bukan pekerjaan, nak cari pekerja. Salah, pekerjaan lain. Pekerja bukan pekerjaan. So nak cari pekerja boleh menggunakan platform MyFutureJob, daftar sebagai majikan. Kita akan bantu untuk cari pekerja secara percuma. Kami tak charge apa-apa kepada orang kata usahawan-usahawan yang menjadi majikan untuk cari pekerja tersebut. So platform tersebut orang kata semua orang boleh akses, semua pencari kerja boleh akses dan semuanya secara percuma. Macam-macam Perkeso. Dia dengan nak cek pekerja boleh, nak join carnival boleh, nak join event boleh. Betul lah. Dia Perkeso, dia lengkap. Ekosistem dia penuh. Betul. Jadi untuk seterusnya, Wan, mungkin akhir sekali, apakah harapan Perkeso terhadap pembangunan usahawan di Malaysia dan bagaimana usaha sama seperti dengan Tekun boleh memperkukuh lagi ekosistem keusahawanan negara? Okey, terima kasih soalan tu sebenarnya. Dia basically dia sangat mencabar. Sebenarnya satu harapan sebenarnya kita, satu yang kita inginkan untuk capai objektif. So harapan Perkeso bersama dengan Tekun juga, bersama dengan rakan-rakan seci adalah dengan supaya lebih ramai orang-orang di luar sana, rakyat Malaysia melihat keusahawanan ini bukan sekadar sebagai jalan terakhir, tapi sebagai satu kerjaya masa depan sebenarnya. So kalau melalui MyFutureJob dengan kerjasama bersama dengan Tekun, so kita nak cerita satu ekosistem yang sangat kukuh dari segi latihan, dari segi pembiayaan, dari segi perlindungan sosial lengkap. Dah ada latihan, kita dah ada pembiayaan, kita ada juga perlindungan sosial dan juga sehingga bimbingan itu diteruskan melalui kursus-kursus lanjutan dan sebagainya. So saya percaya kerjasama ini dan juga Tekun terutamanya sangat berperanan penting sebagai rakan pembiayaan bagi Perkeso yang kita tahu mereka sangat faham berkenaan dengan keperluan usahawan mikro dan apabila kita berganding bahu ni sebenarnya Perkeso dengan modul, dengan latihan, dengan perlindungan, Perkeso dan juga Tekun kita boleh cipta lagi lebih ramai lagi usahawan di luar sana secara menyeluruh, mampan, orang kata ayat-ayat ni orang kata berdaya saing dan juga inilah aspirasi sebenarnya kita membina ekonomi rakyat melalui jalan keusahawanan. So saya harap usahawan di sana, marilah kita menyahut aspirasi ni, jadi usahawan, cipta kerjaya dan ekosistem tu akan orang kata lebih mampan dan inklusif sebenarnya. Betul tak? Betul. Sama-sama lah kita kan. Betul. Sebab khas ni kepada kita buat ni pun untuk daripada agensi kepada agensi, khas kepada usahawan-usahawan di luar sana. Jadi sebagai salah satu ciri usahawan untuk berjaya, dia ambil peluang yang ada, yang ada di depan mata ni. Betul. Jadi bersama-samalah kita kan, Puan. Ya, betul. Jadi jangan lupa juga untuk tanyakan soalan-soalan di dalam social media. Kita akan pilih soalan. Tapi Puan, untuk Puan sedia maklum juga, untuk program Jom Sembang ni kita ada sharekan satu link kepada usahawan. Jadi saya ada beberapa soalan yang telah saya dapatlah daripada ni. Jadi ini betul-betul soalan bonus ni. Ini soalan bonus. Saya berdebar-debar. Betul, tak tanya sebelum. Ya, betul. Saya dah tanya masa live ni. Okey. Tapi soalan dia tak berkenaan dengan program. Mungkin kalau Puan boleh jawab. Yang pertama, ada yang tanya, saya usahawan mikro dan sibuk cek rezeki sampai tak sempat fikir pasal keselamatan diri. Di mana kita pun tahu Perkeso ada caruman-carumannya. Jadi mungkin apakah daripada pihak Perkeso sendiri untuk langkah terbaik nak ubah mentaliti usahawan ni? Dia minta nasihat daripada pihak Perkeso lah.
Okey, sebenarnya macam yang saya cakap tadi, kita bila menyentuh tentang perlindungan sosial, ianya sangat-sangat penting sebenarnya untuk usahawan. Lagi-lagi untuk mikro, mungkin kita cakap kita rasa kita tak perlu dilindungi dan sebagainya. Sebenarnya bagi kami di Perkeso, kami memang sangat giat pergi ke turun padang, pergi ke lapangan, buat jelajah di seluruh Malaysia. Kami memberi kesedaran dan advokasi kepada pencari kerja, kepada usahawan, kepada orang awam, komuniti berkenaan dengan pentingnya perlindungan sosial. So melalui skim perlindungan sosial atau perlindungan skim pekerjaan sendiri tadi, lagi-lagi apabila kita ada SPS padanan insentif tahun 2025, bajet 2025, so tolonglah guna peluang yang ada ni, kita lindungi diri dengan bayar sebanyak RM46.60 sahaja dalam masa setahun untuk kita melindungi diri kita. Banyak faedah, macam hilang upaya sementara, faedah perubatan dan sebagainya ada dalam faedah yang kita tawarkan atau perkhidmatan yang kita tawarkan dalam perlindungan yang kita bagilah, Perkeso bagi sebenarnya. So kalau mereka rasa macam ragu-ragu, tak pasti macam mana nak orang kata tak pasti macam mana nak mohon dan sebagainya, pergi ke pejabat Perkeso terdekat. Mereka sangat-sangat happy untuk tolong usahawan-usahawan di luar sana lah untuk dapatkan perlindungan sosial. Baik Puan. Jadi itulah, sebelum saya dimaklumkan Puan sebelum ni di bahagian rasa kan. Ya, betul. Jadi Saya baru pecahkan rahsia. Jadi dia punya banyak skim-skim yang Puan Masra sendiri dah tahu. Jadi ada juga soalan ni Puan yang tanya, kalau saya tengah syok di barang, lepas tu terlibat daripada kemalangan, adakah ada tak skim yang boleh cover, dan skim ni hanya cover sewaktu masa kerja yang formal saja. Contoh di luar waktu formal, adakah dia di cover juga usahawan ni? Okey, dia tadi situasi dia tadi dia hantar barang. Ya, dia syok di barang. Dia hantar barang tapi dia ada pekerjaan formal. So lepas dia hantar, dia adalah usahawan. Dia juga usahawan, maksudnya dia ada pekerjaan sampingan lah. Ya, okey, untuk formal memang dia akan dilindungi di bawah Akta 4 ataupun bencana kemalangan tadilah. Itu majikan akan bayar. Tapi untuk diri sendiri, so OB sendiri ataupun usahawan itu sendiri perlu mencarum diri sendiri di bawah pelan perlindungan sosial di bawah Perkeso. Kita ada 4 pelan, tapi yang saya terangkan tadi kita pelan kedua, which is yang Perkeso dengan kerjasama dengan insentif kerajaan RM46.60. Kita ada pelan yang pertama RM13.20 sebenarnya sebulan dia perlu bayar untuk lindungi diri sendiri. So sebenarnya kalau dia nak melindungi diri dia, saya nasihatkan ambillah skim pekerjaan SPS tadi, pekerjaan sendiri tu untuk lindungi dia selepas waktu bekerja tersebut, supaya waktu bekerja dia dilindungi, selepas dibuat ataupun dibuat COD barang tu pun dia juga dilindungi. So dia boleh pilih di bawah padanan yang mana. Memang definitely untuk HOD barang dan semuanya, COD barang semuanya ada dalam pelan kami lah sebenarnya. Baik Puan. Jadi banyak dia punya harga-harga yang Puan hafal agak mencabar sebenarnya. Jadi tak apa, mungkin ada boleh tanya soalan, sebab saya pun tengok live ni Puan. Kalau ada soalan lagi, usahawan boleh tanya lagi. Dan balik juga untuk soalan seterusnya Puan, mungkin lepas ada usahawan tu ditimpa musibah, ada tak bantuan susulan selain daripada tunai, contohnya rawatan ke, pemulihan ke, ataupun latihan kemahiran semula ke, ada ke Puan? Okey, contohlah kalau dia, orang kata na'udzubillah min zalik, kita tak nak benda tu berlaku, tapi sekiranya benda tu berlaku, sebenarnya Perkeso kita ada faedah perubatan tadi. Kita ada juga skuad prihatin yang akan datang, yang akan berjumpa dengan mereka, dengan orang yang menerima kemalangan tadi, kita akan bagi bantuan. Dan untuk latihan sebenarnya kita ada juga pusat rehab yang akan bagi bantuan ke mereka supaya mereka boleh kembali bekerja dengan orang kata kalau tak 100% dalam keadaan yang seperti sebelum, tapi at least dia boleh dalam keadaan yang bersedia untuk ataupun lebih kuat untuk mendapat ataupun menjana pendapatan lagi lah. Memang kalau saya nak cerita pasal faedah dalam Perkeso ni sebenarnya banyak, dan juga orang kata program-program yang diadakan khas untuk kita sampaikan kepada rakyat adalah orang kata sangat inklusif sebenarnya. Mungkin lepas ni macam cakap, mungkin kita akan ada kerjasama lepas ni dengan Perkeso. Betul. Lepas ni kita sembang sebelah. Betul. boleh. Okey, dan kemudian ada lagi pada saya adalah usahawan wanita.
ada tak skim perlindungan yang lebih sesuai untuk mereka? Contoh kepada ibu tunggal lah yang meniaga kecil-kecilan pun. Okey, tadi kita cakap pasal penjaja SPS jaja, SPS OKU. Sebenarnya kita ada SPS untuk wanita ataupun SPS ibu tunggal. So memang ada untuk perlindungan wanita tersebut. Kalau wanita sebenarnya kalau dia sebagai usahawan dia boleh carum bawah skim pekerjaan sendiri tadi. Macam saya cakap tadi, harga dia tetap RM46.60 bawah insentif tahun 2005. Tapi untuk lindungi diri dia semasa di rumah, kita ada skim keselamatan suri rumah. So boleh carum juga. Hanya RM120 setahun saja dia bayar. So contoh dia pergi ambil anak dia ke dalam masa dia ambil anak dia ke, apa-apa terjadi kat dia pun dia tetap juga dilindungi. Kalau contoh dia pergi menjadi usahawan tadi, dia mencarum di bawah skim pekerjaan sendiri pun dia dilindungi. So ikut dia punya jenis pekerjaan. Dia ambil anak di bawah skim suri rumah, dia pergi bekerja, berniaga dan sebagainya, dia akan dilindungi di bawah skim pekerjaan sendiri. So memang ada. Untuk wanita lagilah banyak sebenarnya. So ada orang tanya, skim pekerjaan, skim suri rumah ni tak ada untuk wanita ke? So cakap itu khas untuk wanita saja. Mungkin nanti kita wujudkan untuk lelaki. Itulah tu, saya daripada dulu saya terfikir, kenapa lah lelaki ni tak ada? Mungkin ada skim untuk lelaki je kan. Sebab kita percaya lelaki kita boleh. Nasib baik dalam ni semua lelaki pun. Saya kena ini sikit lah. Okey Puan, ada soalan juga daripada viewer. Dia cakap kalau saya ni dah ambil untuk insurans swasta, tapi untuk apakah perbezaan daripada swasta jauh dengan Perkeso? Mungkin ada kelebihan sendiri pada pihak Perkeso sendiri? Okey, agak bahaya sebenarnya soalan tu. Cik dia dah bercerita pasal perbezaan. Minta kelebihan pada pihak Perkeso lah. Okey. Kalau kita tengok pada kelebihan, yang paling nampak, mungkin saya tanya pada host sendiri. Apa yang paling nampak sekali untuk kelebihan di bawah caruman Perkeso? Macam saya ni di sini saya ada neutral. Neutral. Saya akan tanya kepada pihak Perkeso dulu. Apakah kelebihan dan kepentingan pihak Perkeso? Okey. Sebenarnya kelebihan dia dari segi harga lah. Saya rasa dari segi faedah yang diperolehi di bawah perlindungan sosial ni sangat-sangat banyak. Sangat-sangat orang kata sangat-sangat menjaga kebajikan, mesra. Saya rasa semua anggota-anggota Perkeso seluruh Malaysia ni sebenarnya sangat-sangat mesra. So kalau ada soalan saja kami bersedia, walaupun kami daripada akta lain, kami boleh jawab soalan berkenaan akta lain. So semua orang, kami bukan bawa nama bahagian tau, kami bawa nama Perkeso. So kata kalau contohnya daripada insurans luar tu sebenarnya tak banding pada Perkeso dari segi faedah, dari segi harga, dari segi perlindungan, dari segi perkhidmatan, dari segi capaian. Saya boleh kata kamilah orang yang perlu dipilih oleh orang-orang di luar sana sebenarnya. Saya tak berani nak cakap lebih, tapi sila datang di pejabat Perkeso. Kalau nak jumpa saya sendiri, datang di betul orang kata Menara Perkeso Putrajaya. Mention nama saya turun kat bawah. Jadi saya pun nak tambah sikit juga. Kalau ikutkan Perkeso pun kita tahu dia adalah dia bukan scammer lah. Itu yang paling penting sebab sekarang ni di luar sana usahawan-usahawan sendiri pun dah tahu kita banyak sangat scammer yang ada. Jadi bila cakap Perkeso ni orang dah kenal lah Perkeso tu macam mana, betul kan? Dan juga ada juga viewer yang tanya juga, ada tak program-program lain yang daripada pihak Perkeso sendiri yang lebih pada turun lapangan lah? Untuk turun lapangan ada tak Puan? Okey, dari segi turun lapangan kita sebenarnya luas. Dari segi kita nak cari pencari kerja, kita nak cari juga golongan-golongan sasar yang memerlukan perkhidmatan kami. Kita nak cari juga usahawan nak jadi usahawan, nak dapatkan perkhidmatan kami. So kalau dari segi lapangan, saya rasa di setiap negeri kita ada satu negeri saja kita ada 48 program untuk kumpulan sasar saja. Kita ada lebih kurang 680 program khas untuk usahawan di seluruh Malaysia. So please join us. Pergi dekat pejabat-pejabat, pergi dekat My Future Job punya laman web, nak tahu kami di mana, tekan kami poster di situ dan boleh dapatkan maklumat daripada situ sahaja. So perkhidmatan kami ada di mana-mana. Kita ada 54 pejabat di seluruh Malaysia, kita ada 294 pusat setelai dengan kerjasama rakan-rakan sejik kita. Kita ada di PKD, Pusat Komuniti Desa, kita ada di Nadi dan sebagainya untuk dapatkan perkhidmatan berkenaan dengan perkhidmatan Perkeso.
Macam mana dengan bila kita tengok macam untuk usahawan tekun sendiri, kita ada di setiap parlimen di dalam Malaysia lah. Jadi mungkin daripada yang di luar kawasan Puan, adakah pihak Pekeso ada di setiap parlimen ataupun ada macam mana daripada di kawasan-kawasan pedalaman, macam mana mereka nak reach kepada Pekeso? Itulah tadi saya cakap, kita ada pun 294 pusat setat di seluruh Malaysia. Dia boleh dapatkan perkhidmatan Pekeso. Dia kalau untuk luar bandar sebenarnya, Tuan, kita ni dah sampai ke kampung-kampung orang asli tau. Betul. Nak reach out. Kita nak orang-orang asli ni dapatkan orang kata perkhidmatan, tak kisah nak dapat kerja, nak jadi usahawan, nak dapatkan perlindungan dan sebagainya. Sampai ke kampung orang asli. Saya sendiri turun, ada satu kejadian mungkin saya boleh kongsi kat sini. Kereta yang kami naik tu dah naik ke bukit, undur balik walaupun dalam keadaan so itu kejadian yang macam saya tak boleh nak lupakan sampai ke hari ini, di mana kesanggupan Pekeso untuk masuk ke dalam supaya orang di dalam, orang kata di luar kawasan bandar ni boleh dapat perkhidmatan Pekeso sebenarnya. Bagi membantu usahawan di sana, bagi memberikan perlindungan sosial kepada mereka sebenarnya. Kalau cakap pasal lapangan, itu saya kata boleh katakan forte kami lah, sampai ke luar dah kami reach out. Kalau tekun nak join, marilah bersama kami bersama-sama Pekeso turun. Kita naik kereta sama-sama masuk ke dalam perkampungan orang asli. Menarik sebenarnya tau. Betul. Jadi tak apa, nanti kita akan bersama Pekeso. Lagipun untuk makluman Puan, kita memang ada pembukaan booth daripada pihak Pekeso sendiri untuk di program-program kami lah. Sama jugalah program-program kedalaman dengan saya juga pergi tu sebenarnya. Benar. Okay. Jadi tak apa, mungkin itu sahaja kot soalan daripada viewer dan juga ni. Macam saya cakap, masa pun tak cukup panjang untuk program ni. Jadi seperti biasa, mungkin ada kata-kata akhir sendiri daripada Puan Mastura sendiri kepada usahawan di luar sana. Okey, akhir sekali saya berharap semua usahawan-usahawan di luar sana, tak kira mikro ataupun kecil, reach out pada kami, dapatkan perlindungan sosial, dapatkan program asas keusahawanan kami. Reach out dekat portal MyFutureJob untuk tahu kita punya program-program keusahawanan. Di setiap negeri, kita ada 13 negeri kita ada program-program, dan yang akan datang, yang mungkin besar-besaran, kita ada program bersama dengan kerjasama veteran. Kita akan berada di utara selama 2 hari. Kita ada program kebolehpasaran, kita ada program latihan asas keusahawanan, kita juga ada interview pada masa tersebut. So reach out pada kami, pergi dekat portal MyFutureJob, dapatkan perkhidmatan Pekeso. Sangat terbaik. Jadi macam biasa saya cakap, jangan lupa untuk share untuk program juga, dan juga share tentang apa yang pihak Pekeso nak tawarkan kepada anda. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk terus stay tune bersama Tekun Entrepreneur dan juga daripada Pekeso, program-program yang ada. Dan sorry Puan, saya nak promo sikit, boleh Puan? Boleh. Jadi untuk kita akan ada program Jom, untuk Jom Google SEO, dan juga akan ada lagi beberapa program dengan kerjasama dengan LHDN. Sebab ada yang tanya saya, program e-voice ada lagi ke? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, ada lagi program e-voice. Macam saya cakap, stay tune dengan Tekun Entrepreneur, stay tune bersama saya dan juga pihak Pekeso juga sekali lagi. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain program, dan bersama saya Abang Dan dan juga Mastura daripada MyFutureJob. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. #jangan sembang kari. Bye.